Assalamualaikum dan selamat sejahtera rakyat Malaysia. Semalam saya mendedahkan berkaitan penganiayaan terhadap sahabat saya, Muhammad Faisal bin Datuk Seri Hamzah Zainuddin, di mana saya melihat ada beberapa respon dan juga pandangan daripada rakyat Malaysia. Saudara dan sedari, saya mencabar pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk mendedahkan penama yang memberikan wang kepada Encik Kuzairi Yahya, iaitu Timbalan CEO Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM, dan bilakah kejadian ini berlaku? Saudara dan sedari, jika nama Muhammad Faisal bin Datuk Seri Hamzah Zainuddin ini disebut dalam media sebagai orang yang memberikan rasuah, persoalannya, kenapa beliau ni tidak didakwa bersama? Sebab itu saya katakan ini hanyalah propaganda untuk memburukkan nama Datuk Seri Hamzah Zainuddin sebagai Ketua Pembangkang, di mana Muhammad Faisal ini tidak pernah didakwa di mana-mana mahkamah berkaitan kes ini. Akan tetapi, nama beliau disebut seolah-olah beliau adalah seorang pemberi rasuah, walhal beliau ini tiada kena mengena dalam kes ini, di mana pemberi tersebut hanyalah kenalan beliau yang tiada kena mengena dengan perniagaan ataupun pekerjaan beliau. Saudara dan sedari, mana mungkin seseorang yang tiada kaitan dalam kes atau pernah merasuah sesiapa dikaitkan namanya di dalam laporan media seolah-olah beliau adalah seorang pesalah. Saya mencabar pihak SPRM untuk menjawab perkara ini, sama ada mereka yang memberikan maklumat salah kepada media ataupun sebaliknya. Ini ternyata satu propaganda untuk mencemarkan imej dan menjatuhkan reputasi seseorang yang tiada kena mengena langsung dengan kes ini. Dan apakah respon rakyat Malaysia?